Alright guys, hari ni adalah hari Arafah, di mana tepat jam 5.18 petang nanti, sekarang dah 5.2 minit, berbaki dalam 16 minit lagi. Masuknya waktu mustajab untuk kita berdoa lah. Sebab berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Bagi korang yang nak rebutkan peluang untuk berdoa, di samping korang mendoakan diri sendiri, family, mak ayah, adik-beradik, keluarga keluarga mertua dan sebagainya, jangan lupa juga korang mendoakan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang sedang berjuang melawan penyakit masing-masing. Korang boleh buka je thread, korang buka, korang search je apa-apa penyakit, kanser ke, stroke ke, orang kata jantung dan sebagainya. Korang akan nampak macam-macam orang, ramai orang yang sedang mengharapkan doa-doa kita ni untuk mendoakan diorang agar diorang cepat sihat. Alright, sama-sama kita mendoakan untuk diri kita juga. Jangan lupa kita doakan untuk orang lain, sebab orang sakit ni tak minta lain melainkan dia nak sihat. Alright, jadi korang buka je thread tu, korang search je apa-apa penyakit, korang scroll, banyak gila, banyak sangat orang yang mengharapkan doa-doa kita ni. Alright, so selamat berdoa.